Dan kalau kita lihat pada hari ini, duka citanya, ramai sahaja daripada kalangan kaum muslimin yang secara sedar tak sedar menyerupai kaum kufar, kaum musyrikin. Termasuklah dalam perayaan dan sambutan mereka. Dan kita lihat mereka mengadakan perayaan Hari Ibu. Sambutan lah tu. Sambutan perayaan. Kita lihat orang Islam pun meniru. Mereka mengadakan Hari Guru. Kita pun mengadakan sambutan Hari Guru itu. Sedangkan sambutan-sambutan ini datang dalam Islam atau daripada orang bukan Islam. Jelasnya daripada orang bukan Islam. Tapi persoalan kenapa kita kaum muslimin nak meniru mereka, sedangkan adanya tegahan jelas daripada meniru kaum musyrikin, kaum kufar. Kenapa diadakan sambutan Hari Ibu atau sambutan Hari Guru dan seumpamanya? Cuba tuan-tuan fikirkan, kenapa sampai diadakan sambutan? Boleh saya katakan ini kerana kecuaian dan kelalaian mereka dalam menghormati ibu, dalam melaksanakan kewajipan taat birrul walidain kepada ibu, demikian dengan menghormati guru. Mereka cuai dan lalai dalam hal itu sehingga mereka terpaksa mengadakan sambutan sebagai peringatan kepada tuntutan-tuntutan ini. Sedangkan kita orang Islam, seorang anak menjaga tanggungjawab dia dengan ibu pada hari-hari tertentu atau sepanjang tahun, sepanjang masa. Kita kata sepanjang masa. Tidak perlu ada hari untuk nak sambut sebagai nak memperingati tanggungjawab, taat dan hormat kepada ibu, hormat kepada guru. Tidak perlu ada hari khusus untuk melaksanakan kewajipan-kewajipan ini. Adapun orang-orang bukan Islam, mereka memang bermasalah dalam hal-hal ini semua. Kita orang Islam tidak dinafikan perlu diingatkan dari semasa ke semasa, tetapi sama sekali tidak perlu sampai diadakan sambutan untuk Hari Ibu, Hari Guru. Sekarang ni ada yang terbaru pula Hari Kanak-kanak. Apa agaknya motif nak diadakan Hari Kanak-kanak? Apakah ini pula peringatan buat ibu bapa tentang hak anak-anak? Ini satu perkara yang pada saya pelik dan ajaib. Apabila mereka lalai dalam bab tanggungjawab ibu, mereka adakan Hari Ibu. Lalai dalam tanggungjawab guru, maka mereka adakan Hari Guru. Barangkali mereka lalai juga tentang tanggungjawab menjaga dan mendidik anak, maka mereka adakan Hari Kanak-kanak. Tinggal lagi, pada saya agak lucu, tapi nak menunjukkan betapa keliru dan pincangnya kaum muslimin dalam hal ini. Bila tiba Hari Kanak-kanak, saya tengok diadakan sambutan tersebut di sekolah. Kemudian pada hari tersebut hampir saja semua pergi sekolah dengan memakai apa tuan-tuan? Maskot tu. Dia pakailah pakaian dia nak jadi Superman, dia nak pakailah pakaian jadi Spiderman. Itu mazahir, itu syiar Hari Kanak-kanak. Dengan memakai kostum-kostum, watak-watak Islam ke bukan Islam tuan-tuan? Bukan Islam. Seorang ni dia nak jadi Superman, seorang ni nak jadi Spiderman. Semua watak-watak yang saya pun tak tahulah apa nama dia. Tapi benda-benda pelik lah. Yang saya lihat jelas sepertinya indoktrinasi, pembersihan minda, penyucian otak supaya kaum muslimin mengangkat watak-watak ini. Watak Superman, watak Spiderman yang pada saya sangat-sangat tak wajar. Ini keadaan dia. Dan sekarang kini pula kita ada sambutan awal tahun. Pun nak disambut awal tahun Masihi itu. Padahal dia jelas adalah kalender keagamaan orang-orang Nasrani. Tapi nak menunjukkan bagaimana sebahagian orang Islam lalai dalam hal ini sehingga mereka terjebak dalam perbuatan yang jelas ditegah oleh syariat yang melarang umatnya daripada meniru, tasyabbuh, menyerupai kaum musyrikin. Tetapi apakah daya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walan tardha 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dan kaum Yahudi dan Nasrani mereka tidak akan redha, mereka tidak akan berdiam sehinggalah kalian mengikuti mereka. Dan ini yang kita lihat, benar-benar sebahagian kaum muslimin betul-betul mengikuti mereka. Ditambah dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, la tattabi'anna sanana man kana qablakum shibran bi shibr, zira'an bi zira' hatta law salaku juhra dhabbin la salaktumu. Kalian, yani wahai kaum muslimin, akan mengikuti jejak langkah umat-umat sebelum kamu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga kalau mereka masuk ke dalam lubang biawak pun kalian akan turut sama. Sahabat bertanya, siapakah umat-umat yang tersebut yang dimaksudkan? Adakah Yahudi dan Nasrani? Kata Nabi, siapa lagi? Ini jelas satu ancaman dan peringatan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kita tasyabbuh, meniru kaum musyrikin.